أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عبده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح فكشف الله به وبارك على سيدنا محمد بإحسان هوينا تعلم وتعليم ونفع رسوله ابتغاء وجهه ومرضاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. Alhamdulillah, sama dan selamanya kan surat 73 bagi yang keempat dari Qala Syekhul Musannif wa bi barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan bahwasanya perbezaan antara zahid bahwasanya zahid terasing ia daripada dunia atau orang fakir atau miskin. Dia kata zahid ni terasing ia zahid daripada dunia. Apa terasing tu? Kerana taat. Dan dia terasing daripada dunia, tidak percaya dunia. Tak, bapa tu? Kerana taat. Kan taat. Ini kerana nak taat kepada Allah. Serta kuasa ia zahid atasnya, atas dunia ni. Dalam keadaan dia ni kuasa, dia ni mampu, tapi dia tinggal. Mewah ke nak sekadar panggil sekadar cukup. Dia pilih cukup. Dia boleh. Dia mampu. Kalau kita tak mampu dah. Tak mampu dulu lagi. Tapi kat orang pilih kan memang tak ada piti. Padahal ada hati tu nak. Hati tu nak. Kata hamba ni. Sebab Nabi pun susah. Nabi pun susah. Jadi hamba pun ikut. Betul lah. Kita molek. Kecek mulut lagu tu tapi dalam hati. Tengok orang naik. Tak sikit. Tengok. Rasa nak. Dah hati. Tapi mulut tu. Orang zahid tak. Orang zuhud tak gitu. Orang zuhud kuasa. Mampu. Dia mampu. Tapi dia memilih. Tu. Tu. Adapun jika terasing engkau daripada dunia, kalaulah terasing daripada dunia, kemewahan dunia, tak dapat nikmat mewah dunia ni, pada ketika gemar engkau padanya, tapi hati dunia sama. Nak rumah pak istana, nak naik jet pribadi. Nak ada mah ratus-ratus kilo, ada pitih juta-juta. Tapi boleh. Apa? Terasing daripada dunia tu. Sedangkan gemar hati kita dunia sama tapi tak boleh. Maka itu dinamakan fakir, papa, miskin waktu tu bukan zuhud. Gua naik motor buruk. Tak naik tak beli motor gua mahal, ada PT juta-juta. Apa naik biasa je. Asal siapa ya. Asal siapa.
Zuhud dah tu. Eh, dia mampu tapi dia tinggal. Okay, sebab kerana apa? Kerana taat kepada Allah. Kalau tinggal kerana dekut lain. Pitih ada juta-juta naik motor buruk juga apa? Sayang. Waktu tidak zuhud waktu. Zuhud ni dia tinggal kerana ketaatan kepada Allah. Tu baru panggil zuhud. Tapi kalau dia ni terasing daripada dunia, pada ketika gemar engkau kepadanya. Terasing tu. Tapi hati dia nak sama. Oleh ya. Maka itu dinamakan fakir. Tengok orang naik GTR. Kata orang. Itu ada dua ya. Beli mahal-mahal, dua orang je boleh naik. Tu. Pakai speed dia. Tak boleh naik mana lagi. Lelaki. No. Tapi tak mampu bersikap je boleh beli. Lepas tu orang kata ke mana tak beli. Ampun. Zuhud. Zuhud patut mana sikap je. Padahal adalah tidur nak kepo-kepo. Waktu bukan zuhud ni. Zuhud ni dia boleh tapi dia tinggal. Kalau nak boleh sangat tapi dia tinggal, dia tak say. Apa tu? Kerana taat. Kalau dia tinggal kerana bukan taat, tak jadi juga. Nak bersikap apa? Saya tekuk, tak ada masing. Beli ikan tu setengah. Setengah kilo. Ekor ikan tu setengah dia beli. Ayat kata kedai ambo. Esok pula setengah. Esok. Tu tekuk tu nah. Dia tu. Dia pahala tu. Jadi beza orang fakir dengan orang zuhud. Orang zuhud dia mampu tapi dia tinggal dunia. Orang fakir pula dia tak boleh dunia. Tapi dalam hati dia duk gemar. Ternyata maka itu dinamakan fakir, yakni papa. Tiada ada ia zahid. Lagu tu bukannya zuhud lagu tu. Tetapi ada baginya fakir itu kelebihan atas kaya. Walaupun gitu kita namakan fakir, tapi ada kelebihan orang fakir berbanding orang kaya. Kelebihan fakir atas kaya. Sabda Nabi SAW, apa kelebihan dia? Nabi kata, yadkhulul fuqara'a ummati. Fuqara'a ke fuqara'u? Deh. Dia tulis A. Sudah. Yadkhulu fuqara'u ummati al-jannata qabla aghniyaihim bi 500 amin. Kelebihan dia tu. Artinya masuk syurga sekalian fakir umatku dahulu daripada sekalian yang kaya. Daripada mereka itu umatku dengan 500 tahun. Orang miskin masuk syurga awal 500 tahun daripada orang kaya. Dan pada satu riwayat dengan 40 tahun. Riwayat kata 40 tahun. Lama ni 40 tahun. Tu. Maka ditanggungkan riwayat 500 tahun itu atas mendahului fakir zahid atas yang gemar pada dunia. Maka wak kata 500 tahun tu adalah orang fakir, lagi pula dia ni zuhud. Fakir yang zahid atas yang gemar pada dunia. Banding dengan orang fakir juga, tapi dia ni gemar ke dunia. Kalau dia susah, kemudian dia zuhud. Miskin lagi pula zuhud. Dia tak ada rasa apa satu deh. Tengok orang dunia muka. Tak ada. Lalu sport car tapi dia zuf. Biasa. Tak ada rasa apa. Tak ada rasa. Hormat dia ni. Bukan lagi tu deh. Biasa tak ada apa satu. Tu. Zuhud.
Dan riwayat 40 tahun itu atas mendahului fakir yang lobo, atas yang kaya yang lobo. Nah. Kalau dia miskin, tapi dia lobo, dia tomok pada dunia. Berbanding dengan orang kaya yang tomok ke dunia, orang miskin dulu masuk 40 tahun. Satu bandar. Menyebut akan dia akan hadis ni oleh Imam Ghazali ataupun akan perkara ini, akan ihtimal ini ditanggung ni oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Dan bersembah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi doa kepada Allah. Nabi sembah mempersembahkan doa kepada Allah. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Artinya, hai Tuhan, hidupkan olehmu akan daku miskin dan matikan olehmu akan daku miskin. Dan wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika baju besinya tergadai pada Yahudi. Nabi wafat tu dalam keadaan baju besi Nabi gadah kepada orang Yahudi. Tak ada tebus lagi kan baju besi. Kerana hutangnya sebab nafkah ahlinya. Kerana Nabi buta, Nabi pun baju besi, gadah baju besi. Apa buta tu? Sebab nafkah ahlinya. Sebab Nabi ni bagi nafkah kepada keluarga. Tak itu. Kita tak ada biti lah pambon ni. Pasal. Tu pasal. Dia masuk syurga awal. Alhamdulillah. Ada tu. Ada boleh klik lah. Boleh lah tu malam ni. Tak. Masuk syurga 500 tahun awal. Hati kena zuhur. Kalau hati dia tomok kau getah tak jadi juga dah. Itu yang miskin dah. Dunia tangan tak ada dah. Masuk oleh hati. Dunia dah masuk oleh hati juga. Dunia kau tu, dunia kau ni, kau ni. Tangan tak ada dah, dah masuk oleh hati. Jadi, dunia ni kita nak duduk tangan. Dia duduk tangan. Jangan dia masuk oleh hati. Biar duduk tangan. Dia begal dunia. Jangan duduk oleh hati. Kita begal, kita bui. Kita begal. Bagi nafkah, bagi perduan keluarga, bagi sedekah, bagi berimu. Tu nak sedap hati dak orang yang susah. Jangan dia berasa susah kita juga segala-galanya. Dan orang lain ni dia tengok materialistik. Berjata mari minta dia minta selik gaji. Boleh tak awak kongsikan gaji awak? Kalau itu pun ambil selik gaji saing dia. Kewak dia juga, dia adik-adik pun. Ambil selik gaji saing dia lah. Okey, minggu lepas kahwin. Minggu lepas selalu kan. Kahwin tu tipu je dia. Boleh orang menipu material. Dia ada orang tanya saya. Lagu mana orang menikah? Ketina dia menikah. Pak orang kata tu ayat ngas. Toh duk menikah. Jatuh tu nak menikah. Baca-baca ayat ngas. Kawin dia pun terima dengan sebab tadi lah. Ayat ngas dia. Toh duk nikah. Dia tanya balik. Toh duk nikah. Kalau orang jatuh tipu gaji dia. Supaya lah. Dia tengok sini gaji, 20,000. Padahal, edit Photoshop. Bingung apa kau sayang 5 ya nasib ayah. Photoshop je, tulis nama je. 20,000 gaji. Tuh kau nikah. Semua kena tipu. Betul kan? Orang buat guna-guna ayat apa masuk oleh kita. Sebab ayat ngasih
berlaku tu dengan izin Allah Ta'ala juga. Tak. Kalau dia guna tu kat jadi kau, Allah Ta'ala tak izin, jadi juga. Baik. Macam soalan. Baik, habis. Dan ketahui olehmu bahawasanya fakir jika ada ia terpada dengan barang yang diberi akan dia akan fakir. Dan tiada ada ia fakir lobo pada menuntut harta, maka pingkatnya darjat dia hampir daripada peringkat orang yang zahid. Orang zuhud dia tak. Dia boleh tapi dia tak ambil. Dia ada piti. Tak, dia ada piti, dia boleh. Tapi dia tidak. Dunia. Tapi kalau orang miskin ni, tapi hati dia tak gogek dengan. Susah tapi kak. Kalau nak beli mudah-mudah. Nah. Kalau nak beli mudah-mudah. Awak nak agama kau nak pitih 5 juta. Duit 5 juta ataupun agama. Kalau awak tu ambil agama, saya pitih. Mana? Fikir tak? Kalau kita bahasa nanti nak beli. Hanya itu. Kalau tukar agama dengan duit. Kita. Orang buat saya kepada bilion tak setukar lagi. Trilion tak setukar lagi. Trilion, 1000, sejuta-juta. Juta-juta. Kagak berapa keturunan tu. Sejuta-juta. Kalau beli sejuta sehari, dia boleh hidup sejuta hari. Kalau hidup 36,000 hari, 10 tahun. 365,000 hari, 100 tahun. 300 tahun boleh hidup. Hidup 300 tahun, beli sejuta hari. Tu, boleh berhabis trilion. Kan nak tak. Jangan tukar agama mah. Nah. Ni buat jenis tukar agama dengan modus operandi orang-orang tak. Oh dia bayar gaji tidak juta-juta pun kata-kata ribu je. Tak rela jadi tali baru. Rela jadi pengkhianat agama, pengkhianat negara. Sebab kemewahan yang banyak. Boleh puluh-puluh ribu gaji tu. Rela khianat. Rela khianat. Kita bunuh ni. Khianat. Khianat hukum. Maka dia kata sini dan ketahui olehmu bahawasanya fakir, orang fakir ni, jika ada ia terpada dengan barang yang diberi akan dia, pada dia rasa memadai, qanaah. Ni apa yang dia dapat. Dan tiada ada ia lobo pada menuntut harta. Dia ni tidaklah tomok pada menuntut harta. Dia cari rezeki yang halal, usaha cari rezeki. Tapi hati dia ni tak mau kepada duit. Maka peringkatnya hampir daripada peringkat orang yang zahid. Sabda Nabi SAW, tuba liman aslama wa kana 'aishuhu kafafa. Artinya bermula syurga bagi mereka yang Islam. Mereka yang Islam ia dan adalah kehidupannya sekadar memadai ia. Kafafa. Hidup dia tu memadai. Tetapi hanya sahaja besar pahala fakir itu jika ia sabar dan redha. Dia sabar jadi redha. Redha bil qalil. Redha dengan yang dan memadalah ia akan yang ada. Dia rasa pada qanaah, berasa cukup dengan apa yang ada. Alhamdulillah.
Kita makan apa rezeki kita cuma. Alhamdulillah. Itu Zah. Dan bermula sabar itu atas kepapaan itu adalah ia sabar permulaan bagi Zahid. Dia bersabar di atas apa susah ni, tapi dia sabar. Ni. Itulah permulaan bagi tu. Dan tiada sempurna Zahid dan lainnya melainkan dengan sabar. Tu tak sempurna zuhud melainkan dengan wajib kena ada sabar. Dia start dengan sabar dulu. Start dengan sabar. Kita ni tak sabar. Naik gaji 240 je setahun. Tapi kat beli 500. Tak repair tu. Dah kat kereta baru pula. Kereta dah ni bayar lagi. Nah, tapi apa? Gaji naik. Gaji naik 240. Di kereta baru 500 pula. Tak apa, tak peso lagi naik pula. Sedap deh. Jadi Allah. Kadang-kadang kerja KJL ni jadi dia yakin kau gaji bayar sikit-sikit. Kita dah lepas 21 hari boleh masuk pula. Tak? Kalau orang pergi ke laut, tak gitu. Orang pergi ke laut, boleh sikit. Lah. Boleh banyak. Tak boleh pergi, hujan. Alhamdulillah semua. Kerja jabat, kini tu. Kerja tak siap. Kalau siap pun ni orang, suruh orang buat. Kuli orang tu. Tak siap. Lepas boh, ampu boh, naik pakak. Hujung bulan, gaji lagi, OT lagi. OT gitu ya, kerja tak buat. Sedap-sedap. Haji. Itu tak berkat. Haji 8,000 tak cukup. Tidak. Semua ni contoh. Suruh buat. Ni. Bagus. Bagi lebih. Tapi kita rakyat ni, bila mana dia tidak bersyukur dengan apa, maka dia juga tidak bersyukur dengan banyak. Begitu juga orang bila mana dia tidak bersabar dengan ujian yang kecil, maka dia tidak akan mampu bersabar dengan ujian. Syukur dengan sabar, dia kena start dengan syukur benda kecil. Syukur boleh makan nasi. Dan anak sehat molek. Anak sakit. Anak sakit berat. Anak mati. Kita tak sedih. Tapi Allah Ta'ala nak yakin Allah Ta'ala yang lebih. Allah Ta'ala nak pahala besar lagi. Sabar kita. Jadi dia akan apa? Comel berlaku. Bawa lagu tu payung. Lagu mana nak didik hati kita ni? Apa? Allah Ta'ala buat ni comel semua. Comel semua. Allah Ta'ala letak kita di satu tempat. Duduk ke sini. Alhamdulillah. Allah Ta'ala beda hidup lain. Apa tak? Biar kita nampak setiap aturan Allah Ta'ala tu comel. Tu payah-payah. Perlu kepada latihan tadrib hati kita ni. Latihan hati kita rasa syukur dengan yang kecil. Benda-benda kecil, benda-benda halus. Min daqaiqin ni'am. Nikmat-nikmat yang halus-halus yang kecil-kecil. Syukur juga. Bersyukur darah duk mengalir dalam diri kita. Nikmat tu kalau kira tak. Bersyukur boleh menyawa lagi, bersyukur boleh dengar, boleh tengok mata, mulut boleh neleh. Tak. Mulut kita boleh neleh ni Allah nikmat. Boleh kita tandas, boleh kecing, boleh berok. Nak bersyukur. Ada orang tak boleh berok, tak boleh kecing. Kena berok ke royah, kecing royah.
Loh, nak ambil semaya payah. Ada air, buka air. Alhamdulillah tu bi air. Ada tempat berlindung. Kita duduk tempat esok sejuk. Ada kipas. Tak. Hujan tak kena. In ta'uddu ni'matallah la tuhsu. Kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah, saya tak kira banyak. Jadi kita bersyukur ar-ridha bil qalil. Syukur dengan yang sedikit ni. Marilah ujian besar, nikmat yang besar sekalipun, tetap hati kita akan bersyukur. Gratitude dia. Tu orang kampung. Dia panggil gratitude. Bersyukur. Kita ni rasa tak puas semua sebab kita tak ajar bersyukur. Anak tu tak cukup lagi. Tobik Rizal biasa. Milik A. Milik A. Ambil 9 ya. Boleh 9. Dia kata apa tu oleh A belah. Bagus lagi kan. Milik A makan nasi luar. Nak milik A belah. Air dia tak boleh A. Dia habis. Saya dia pergi lewat. Habis A. Sampai-sampai B lah tinggal. Dia habis. Tapi kat orang yang ambil A belah. Dia. Tu ayah. Nak A belah. Ketuk. Waktu ni. KPI tinggi. Jangan. Syukur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kau bersyukur. Kalau bersyukur, la'azidan. La'in syakartum, la'azidanna. Kalau kamu syukur, nescaya aku akan tambah lagi. Tambah lagi. Allah Ta'ala akan tambah nikmat. Bila mana kita. Qala Syekhul Musannif rahim. Maka hendaklah menyebut hamba akan bab sabar, kemudian daripada bab zahid. Tu. Rimo-rimo dia tu. Dia nak masuk bab sabar, maka dia kata sabar itu adalah permulaan zuhud. Maka lagi hamba nak sebut berkaitan dengan bab sabar, kemudian daripada bab zahid. Wallahu a'lam. Termasuk bab yang keempat pada kan Allah SWT a'lam wa'alam wa'ilmu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.